Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أمين يا كريم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam ini kita boleh sambung balik mengaji hadis kita. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam ini diberkati oleh Allah Ta'ala, diampun semua dosa kita, dipermudah segala urusan kita di dunia serta di akhirat, insya-Allah, amin. Baik, di dalam sebuah hadis riwayat Abu Musa radhiyallahu anhu, riwayat Imam Nasa'i dalam kitab Sunan An-Nasa'i radhiyallahu anhu. Baik, qala Abu Musa radhiyallahu anhu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawadda'a fasami'tuhu yad'u yaqulu Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Qala faqultu ya nabiy Allah laqad sami'tuka tad'u bikadha wa kadha. Qala wa hal tarakna min shay'in. Sunan At-Tirmizi. Baik, qala Abu Musa radhiyallahu anhu, seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Musa. Nama dia Abu Musa radhiyallahu anhu. Dia cerita kepada kita semua, satu hari ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku mari jumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada urusan apa tak tahu, tapi dia mari jumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawadda'a, tengok-tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah duk ambil semaya. Tengah duk ambil semaya. Tu. Fasami'tuhu yad'u yaqulu. Lalu aku dengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duk berdoa. Tengah duk ambil semaya itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Berdoa dengan satu doa. Doa ni dia jadi suruh juga ni tempat kita, tak tahu di masjid ni buat ke tak. Setengah masjid dia pelekat. Dia buat apa? Eliminate. Dia betul state dia eliminate. Dia letak tempat orang jemaah duk ambil semaya. Baik. Jadi sahabat ni dia mari nak jumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu masa dia mari itu dia tengok-tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah duk ambil semaya. Lepas tu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa. Apakah doa tersebut? Masa tengah duk ambil semaya tu, Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Molek benar kalau kita baca doa ni. Allahumma ighfir li dhanbi, ya Allah ampun bagi aku dosaku, semua dosaku. Nabi tak ada dosa dah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada dosa. Habis tu Allahumma ighfir li dhanbi, yakni Allahumma ighfir li zunuba ummati. Itu maksud dia. Ya Allah ampun bagi aku ni, ya Allah, dosa segala umatku. Baginda Nabi SAW beribadat kepada Allah untuk supaya Allah Ta'ala boleh ampun dosa umat baginda Nabi SAW. Itu dia punya baik Rasulullah SAW. Ada perjuangan untuk umat tu terlalu banyak. Hari-hari duk mikir pasal kita, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni anak yatim. Bila anak yatim ni, dia perasaan dia tu lain lagi. Kalau dia dapat sesuatu tu, saya dia tu lain lagi. Dia tak ada ayah. Dia tak serupa kita. dia tak ada ayah. Anak yatim, dia duduk dengan mak dia lah. Duduk dengan mak pun tak lama, sampai umur 9 tahun ibunya meninggal dunia. Boleh mikir tak sedihnya Nabi SAW.
Baginda Nabi SAW tu, dia tiak, dia tengok mak yang meninggal dunia tu sampai pensel. Baginda Nabi SAW tiak sungguh. Ditemani dengan Ummu Aiman. Ada. Itu ujian yang Allah Ta'ala beri kepada baginda Nabi SAW. Kita ada mak, kita ada ayah. Ada. Tapi baginda Nabi SAW ni tak ada mak, ada ayah. Tak pernah tengok ayah. Tu. Baik. Jadi anak yatim ni dia besar dalam keadaan sunyi, sepi. Sedih, dia tak tahu nak cerita kat siapa. Kita ada ayah, orang godel kita pergi balik ayat kat ayah. Ayah saing godel mo. Ayah pun pergi cari. Dulu ada satu cerita. Cerita ni tak molek sikit lah. Tapi cerita lagi lah. Dia saing ayah hamba. Tak apa. Masa tu umur dia 9 tahun. Berkurang 8 tahun tu, budak sekolah. Dia jadi 2. Dia pergi beli barang kedai Cina. Cina tu pun penampar murah. Pang pun penampar. Dia balik, dia beritahu kat Tok Wan dia, Tok dah. Tok Jatah dia. Tok Jatah dia bawa kerih. Pergi jumpa Cina tu. Tengok orang tak ada, peram, bubuh, celah perut, tikai tu. Kes lah, kes buah menampar cucu dia. Tikai tu, mapuh Cina. Cina tu mapuh. Nak yang kata, Tok ni dia sayang lagi pada ayah. Lepas tu polis mari. Polis mari, tak kira polis nak siasat warga emas. Ada umur ni 70 ni polis tak siasat lah. Lok hari tu Tok dia pun buat tak tahu. Ada orang mati, tak apa. Cina tu mapuh, kena tikai. Elok lepas Tok dia meninggal dunia, baru dia tahu yang bunuh Cina tu Tok dia. Tapi polis nak tak kira nak siasat warga emas. Ada punya saya. Tak. Begitu juga apa nama Sayyidina Abdul Muttalib, Tok Nabi SAW. Satu hari Rasulullah hilang. Dia budak umur 8 tahun. Dia cari dalam Muhammad, siapa nampak cucu aku? Muhammad gimana oi? Muhammad nampak tak? Siapa nampak ni? Dia gimana ni? Tanya Abu Talib, mu nampak tak ni Muhammad gimana? Hilang. Abu Talib kata, tak nampak. Cari ya. Cari. Tak? Muhammad dia tua. Tak? Gimana cucu aku ni? Dah kali siapa jumpa? Abu Jahal jumpa. Abu Jahal kata, aku nampak. Tak? Macam lembaga. Tapi kecil, hitam. Duk berjalan tengah padang pasir. Gigi tengok, Muhammad tu. Tok mu duk pisah dah cari mu. Mu gimana? Abu Jahal jumpa. Allahu Akbar. Tu kasih saya. Jadi baginda Nabi SAW ni sentiasa ingat kepada umat baginda Nabi SAW, kepada kita. Bahkan di akhirat besok, seluruh umat baginda Nabi SAW, baginda Nabi SAW beritahu 7 lah. Mana orang hak duk mari masjid, duk jaga waktu semaya. Orang hak jaga waktu semaya. Semaya subuh, dia semaya Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, dia jaga semua semaya dia. Serta dia duk mari semaya di masjid, duk jaga semaya dia. Orang ni di akhirat esok, dia dapat naungi arasy Allah. 7 orang ni. Orang hak suka derma, derma kat masjid, derma kat orang, derma kat saing, bantu orang susah. Dia termasuk dalam 7 golongan tu. 7 golongan saja apa? Tak. Umat Nabi SAW semua dapat naungan arasy Allah di akhirat esok. Semua. Termasuklah bomba, hak duwi padai api, doktor, hak duk merawat pesakit, nurse, ada apa lagi? Polis, hak ingat orang jahat. Ada pak gad, hak duk jaga sekolah, cikgu hak duk mengajar. Semua
umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapat naungan arasy Allah. Itu ditegaskan oleh Al-Imam Ibn Hajar. InsyaAllah lah. Baik, jadi sahabat ni dia tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah duduk semaya, dia dengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa ni. Allahumma ghfir li dhanbi, ya Allah ampun dosaku. Wa wasi' li fi dari, kurnia kepada aku kebahagiaan dalam rumahku. Wa barik li fi rizqi, wa barik li fi rizqi, berkatilah bagi aku ni pada rezeki aku. Jadi 3 doa ni dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil semaya. Molek benar kita baca. Allahumma ghfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Allahumma ghfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Boleh ingat tak? InsyaAllah deh. Ada tak di masjid ni? Doa ni ada tak? Tak ada. Ada apa cik? Kena betul state ni, kena beritahu kat Tok Email Ustaz Dan Darawi. Dia mari tak malam ni? Dia duduk lah? Tak nampak pun? Mentah ni. InsyaAllah deh. Sebab hamba tengok banyak orang masjid di Kelantan ni duk buat ke tu. Mana AJK? Habis AJK ada di email tadi. Kena pisah cari. Tak? Pergi kedai 5 minit lekat. Banyak pakcik pun AJK lah. Pakcik kat pintu. Tahu? AJK lah tu. Itu masuk. AJK belakang. Dah sebab banyak orang masjid duk buat. Masjid kita pun kena buat gatik. Abang ni boleh gilim buat cik ni. Kalau dia tuduh mu AJK. Gi insya-Allah boleh. Gi Porto State di kedai mana-mana suruh dia 5 minit. Untuk kita nak mudah jemaah kita, termasuk kita pun tolong pelekat tu pun dapat pahala gatik. Orang baca doa apa ni? Doa ketika berwuduk. Molek dia pun baca Allahumma ghfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Banyak orang masjid hamba dah tengok kawasan Kelantan pun ada, di Kedah pun ada. Sehingga sempat ambil semaya tengok dia pelekat, pokok dia pelekat. Doa ketika berwuduk. Masa duk wuduk, Allahumma ghfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Kita nak mengapa kadang-kadang tak ingat. Panjang kita ingat lagu Salomon lagi, lagu Piramid. Ada. Tapi kalau nak bab doa ni tak ingat. Payah. Allahumma ghfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. 3 doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ketika tengah duk ambil semaya. Jadi mudah-mudahan ini salah satu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat beramal dengan hadis tersebut. Insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Baik, kita sambung kitab pengajian kita Syama'il Muhammadiyah. Berkenaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di samping kita mengaji sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga kena memperbanyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba ayatlah sebelum ni. Ada satu kisah para pendakwah, tak ertilah tabligh ke apa pun tak tahulah. Jadi pok-pok ni, pok-pok ustaz-ustaz belakang, pok-pok reti agama, singgah di suatu pulau. Dia singgah satu pulau. Pulau tu orang Islam belakang. Ada. Tiba-tiba puak dia duk tengok ada seorang pakcik tua. Pakcik tua ni tengah duk jahit pukat. Tengah duk jahit tu,
Pak cik tua ni dia suka berselawat. Dia selawat sebab kebetulan ada ustaz duk dengar. Pak cik ni selawat tak kena kan? Dia tarik panjang sikit. Allahumma salli, dia baca Allahumma sallu ala sayyidina Muhammad. Allahumma sallu ala sayyidina Muhammad. Oh, kata pak cik ni selawat tak kena. Lepas tu dia pun pergi tegur. Dia kata, pak cik, hamba nak tegur sikit ni. Tegur apa? Pak cik selawat tu molek dah. Tapi tak kena. Sebab apa tak kena? Sebab pak cik sebut Allahumma sallu ala Muhammad. Lepas tu macam mana kena, ustaz? Dia kena sebut macam ni pak cik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca dengan salli. Oh, tak apa. Pak cik tu pun baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Lepas pada tu sikit, ada ustaz-ustaz ni pun nak balik. Sebab rombongan dalam kapal tu semua ustaz. Ustaz-ustaz ni pun nak balik. Orang tua biasalah Allahumma salli ala Muhammad. Dia terlupa. Hak mana satu lah? Allahumma salli ke Allahumma sallu? Amba duk baca sebelum ni Allahumma sallu. Tak? Tengok-tengok ustaz tu semua pakat naik bot dah. Baru pergi jalan. Naik bot dah. Lepas tu pak cik tu, tak kena ni, aku terlupa. Lepas tu pak cik tu pergi hambat ustaz tu naik bot. Ustaz tu dah sampai ke tengah dah. Pak cik tu dah hambat lagi. Lah kali sampai ke tengah laut. Ustaz. Terkejut semua tu ustaz. Pak cik terlupa lah ustaz royak kemarin. Ustaz tu semua terkejut. Sebab apa? Pak cik tu berjalan atas air. Pergi hambat bot tu. Bot dah duduk tengah lah. Cuba kita ustaz kecek ni pun lemah juga. Tengok pak cik tu berjalan atas air. Terkejut ustaz-ustaz semua. Ustaz minta maaf lah ustaz, pak cik terlupa. Ustaz royak kena nak selawat apa tu. Ustaz hak tolong royak tu terkejut. Kalau pak cik ni tengok pak cik tu berjalan atas air, ustaz tu kata pak cik ni selawat lagu mana pun kena belakang. Kan? Kena. Ikutlah nak solu ke nak soli ke ikut pak cik. Sampai apa? Tahap boleh jalan atas air. Tu. Sebab apa? Keyakinan. Yakin kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ayat kata kelebihan kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni pun ada ayat dah sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah Ta'ala selawat kepadanya 10 kali. Wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'atan. Siapa berselawat kepada aku sehari 10 kali, Allah Ta'ala akan berselawat kepada dia sehari 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, siapa yang berselawat kepada aku sehari 100 kali, sallallahu alaihi biha alfan, Allah Ta'ala akan berselawat kepada dia 1000 kali. Kita selawat sehari 100 kali, kita terselamat daripada menjadi munafik. Kedua, kita akan bangkit di akhirat besok, muka kita berseri-seri, bercahaya. Di akhirat besok. Wa man shalla, ni yang penting ni. Wa man shalla alayya alfan harramallahu basharatahu sya'rahu wa basharatahu 'alan nar. Siapa-siapa yang berselawat kepada aku sehari 1000 kali, Allah Ta'ala harai kulit dia serta rambut dia daripada disentuh api neraka. Apa maksud? Orang yang selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari 1000 kali, dia bukan ahli neraka dah. Dia bukan ahli neraka serta dia ahli syurga. Jadi setiap hari kita kena bebaskan, kita kena merdekakan diri kita masing-masing daripada menjadi ahli neraka. Salah satu caranya ialah berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari 1000 kali. Kalau 1000 kali ustaz, bebuh mulut kami, bebuh.
Tubik Leo. Arak, kita guna selawat Jibril. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tu. Ni tasbih ni ada berapa ni? 100 eh? 100 cukup, bukan 100 sama. 100, pokcik bila 100? Setengah tasbih 101. Ni 100 tak apa. Ha? Oh, tak kira hak ni. Tak apalah, kita beremail lah pakcik ni kata 100 lah. Tak. Kalau kita guna tasbih ni, selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, niat nak mengagung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, niat nak memulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita niat nak patuh arahan Allah Taala untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para malaikat, kita guna selawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Cukup 1000 kali, kita telah mendapat kelepasan, kemerdekaan daripada menjadi ahli neraka. Tu kelebihan selawat 1000. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Serta hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man shalla alayya alfan lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Dia tidak akan mati melainkan dia telah melihat tempat duduk dia dalam syurga. Allahu akbar. Bebas daripada api neraka, serta bila kita nak mati esok, kita telah mendapat khabar gembira bahawa kita akan memperoleh syurga daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau selawat Jibril kita guna 1000 kali, itu dia ambil masa 20 minit. 20 minit sahaja. 20 minit ni daripada Ketereh ni, sini tak sampai Ketereh, dah sampai dah. Daerah Ketereh dah. Gi Pasir Mas, tambah. Gi Pasir Mas. Ke gi Pekeh Bandar Pasir Mas. 20 minit settle, selesai. 20 minit. Kalau daripada Ketereh ni gimana ya? 20 minit gimana? Kota Baru. Kota Baru. 20 minit. Ada. Jadi mudah-mudahan di samping kita mempelajari sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena setiap hari. Dah. Cukup 1000. Kalau nak buat 200 boleh tak Ustaz? Boleh. Lepas Zuhur 200, lepas Maghrib Asar 200, Maghrib 200, Isyak 200, Subuh 200, cukup 1000. Janji setiap hari kita selawat 1000 kali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dia nak buat 300 dulu pun tak apa. Buat pagi 300. Buat pukul 11 300. Dah 900 dah. Buat pas Zuhur 300, 900 dah. Kita tutup lepas Asar 100. Cukup 1000. Ada 20 minit. Kita tengok Facebook, kita tengok YouTube, kita tengok macam-macam Ada lebih pada 20 minit. Baik. Wabihi ilaihi. Hadis ke-28. Hamba tanda ni 28. Pak cik. Siapa tanda? Hamba kau lebih dah. Tak tanda. 28. Sebelum ni kita mengaji hadis ke-27. Wa bihi ilaihi qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan wallahu arba'u ghadaira. Sebelum ni kita mengaji, diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah semasa pembukaan kota Mekah, muka surat 31, dengan rambut yang diikat menjadi 4 ikatan. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai serban. Pakai serban berwarna hitam. Siapa ada serban warna hitam? Tak ada malam ni. Ada. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah memakai serban berwarna hitam. Itu serban
yang dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Mekah. Baik. Tapi dalam kepala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tocang. Ada tocang. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ikat empat tocang. Orang Kelantan panggil tocang juga oi. Bini hamba dia ikat tocang, dia tunjuk. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tocang. Tapi bukan tocang macam kita ada tengok filem apa Cina. Filem kungfu. Tu tocang juga, tapi dia tu huduh tak. Dia cukur kepala dia sampai tengah. Belakang tu dia simpul rambut dia. Panjang belakang. Tu filem kungfu Shaolin. Shaolin. Bukan macam pokok Shaolin tu. Tak. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 tocang kecil di atas kepala. So, 2, 3, 4. Lepas tu tocang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu turun ke bawah. Mod handsome lah. Ada. Hari tu hamba tengok contoh tocang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tocang kecil. Baik. Ini hadis ke-28 masih lagi berkenaan dengan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa-siapa yang dia ada rambut, hendaklah dia mempermulia rambutnya. Dia mulia ke rambutnya. Nak mari sembahyang masjid, rambut kena sikat. Hukumnya adalah sunat. Makruh kalau mari masjid rambut tak sikat. Lepas mandi ambil tolak pakai piah mari masjid. Tak boleh. Makruh. Kita kena sikat rambut. Baik. Hadis ke-28 wabihi ilaihi diriwayatkan daripada Suaid bin Nas daripada Abdullah ibnu Al-Mubarak daripada Ma'mar bin Sabit Al-Bunani daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia duduk dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. 10 tahun. Ada masa dia duduk dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika dia berumur 20 tahun. Ada sekali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah kata kepada dia, "Wei budak, bapa umur bak gini tak pernah. Ada. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Anas bin Malik dia ambil barang hak dia pesan dekat sahabat. Lalu Anas bin Malik pun pergi. Tengah-tengah duk pergi, dia tengok-tengok ada saing dia duk main bola. Main bola di Mekah. Tengah duk pergi nak pergi ambil barang Rasulullah. Dia tengok saing dia main bola. Budak. Dia budak. Dia kata aku nak main katik. Dia masuk pergi main dengan saing dia. Rasulullah duk tunggu di rumah. Mana Anas ni tak mari-mari? Ada. Lepas tu Rasulullah sendiri pergi. Tengok Anas duk main bola. Ada. Patutlah dia tak pergi ambil barang aku. Tak apa. Allah pergi ambil. Tengah-tengah habis main dia terlupa. Allah. Barang Rasulullah. Satu riwayat lagi. Rasulullah lalu. Dia ambil barang. Lalu tempat dia duk pergi main bola dengan saing dia. Dia tengok Allah Rasulullah. Allah kata tak apa. Main lu bagi habis. Tu. Baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Baik, Anas cerita kepada kita semua pada anna sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi uzunaihi. Sesungguhnya rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang sehingga menyentuh pertengahan kedua-dua telinga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Sini masa kami mengaji di Mesir dulu, Syekh Yusri Jabir sebut rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari atas ni tarik sampai ke tengah cuping telinga. Itu namanya wafrah. Rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 keadaan. Wafrah, limah, jummah sampai ke bau, limah di tengah tengkuk. Kalau wafrah sampai dekat tengah cuping telinga. Ni
Nak cerita kata rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke cuping telinga namanya wafrah. Ataupun singkatan dia rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaj. Walaja. Rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hitam ke merah-merah. Ada ketikanya rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hitam pekat. Ada ketikanya rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hitam nak jadi merah sikit. Jadi rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada di mana? Kalau ikut muarrikhun, ahli sejarah, rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disimpan oleh para sahabat. Lah ni dia ada di muzium di Turki. Rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu hidup. Makin panjang, makin panjang, makin panjang. Macam mana kita nak cek rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya ialah rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada bayar. Tidak ada bayang. Sebab apa? Sebab kita duk mengaji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dicipta oleh Allah Taala daripada nur, daripada cahaya. Ingat dah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dijadi oleh Allah Taala daripada tanah. Tanah itu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dia dicipta oleh Allah daripada tanah. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dicipta oleh Allah Taala daripada nur, daripada cahaya. Tu. Baik. Itu hadis ke-28. Hadis ke-29. Wabihi ilaihi, diriwayatkan daripada Suwaid ibn Nasr, daripada Abdullah al-Mubarak ibnu al-Mubarak, daripada Yunus bin Yazid, daripada Az-Zuhri, daripada Ubaidillah ibni Utbah, daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu. Dah. Pak dia pak saudara Nabi. Abbas pak saudara Nabi. Tak. Masa perang Badar, Abbas ni pak saudara, dia tak masuk Islam lagi. Dia jadi tentera puak-puak Abu Jahal. Puak-puak Abu Jahal. Ada. Serta dalam perang itu menantu Nabi, Al-As ibnu Rabi'. Suami kepada siapa? Kepada Zainab. Anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semua comel-comel. Tak ada tak segak, semua segak, semua jelita belaka. Semua orang duk gila. Semua orang duk berkenal belaka. Tambahlah Sayyidina Fatimah. Sayyidina Fatimah semua puak-puak VIP masuk Mina. Rasulullah ada. Tak tahan, tak boleh nak apa? Tak cekak nak halal. Sayyidina Abu Bakar minta, Sayyidina Umar minta. Bukan minta habis. Datuk-datuk VIP semua bukan minta nak menikah dengan Sayyidatina Fatimah alaihi salam. Rasulullah kata aku tak boleh buat keputusan. Tak. Aku kena tunggu dulu arahan Allah Taala. Tak. Antara yang segak, yang comel lote, tak. Yang cantik, yang segak adalah Sayyidatina Zainab alaihi salam, isteri Al-As ibnu Rabi', menantu Rasulullah SAW. Tapi dalam perang Badar dia tak masuk Islam lagi. Tu. Jadi terpaksa dipisah oleh baginda Nabi SAW. Baik. Jadi dalam perang tu Al-Abbas, pak saudara Nabi, dia masuk pula orang kafir. Tapi sebelum dia nak pergi perang, dia buat apa? Dia impun semua harta dia tanam belakang rumah. Bila kena igat dengan tentera Islam, Rasulullah kata, hak ni pak saudara aku ni bayar lebih sikit. Dia kata, "Aik Muhammad, mau molek sikit." Aku ni pak saudara, aku nak ambil duit mana? Dia buat pusing gitu. Dia buat pusing depan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Kalau mu nak suruh aku bayar duit lebih sikit, aku nak ambil duit mana? Aku bukan ada duit. Rasulullah kata, tu duit
belakang rumah. Belakang rumah muak mu tanah tu. Bayar pakai duit tu. Dia terkejut. Ai. Oh. Aku seorang ni. Tahu ai. Oh, macam mana boleh tahu? Aku tahu lah. Sebab aku Nabi. Malaikat beritahu pada aku. Dia mengucap tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Itu Abbas, pak saudara. Pak saudara Nabi ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup 4 orang, 3 orang hidup 4 orang. Hak masuk Islam 3. Hak masuk Islam 2 orang. Hak kafir seorang, hak kafir pun 2 orang. Yang pertama hak masuk Islam, siapa dia? Al-Abbas. Yang kedua, Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah, pak saudara satu pak lain mak. Dia tua kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 tahun. Dia saudara satu susu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia saudara satu susu. Dia pak saudara Nabi tua 2 tahun saja. Kedua-duanya minum susu Suwaibah, hamba kepada Abu Lahab. Baik, hak kafir Abu Lahab. Abu Lahab ni ketika Rasulullah SAW isytihar kata dia Nabi, semua orang Mekah pada ketika tu duduk dia terkejut. Tak ada siapa berani bantah. Tiba-tiba dia tubik. Dia kata taballak ya Muhammad. Tu dia terkejut Rasulullah pun. Pak saudara aku ni nak ingin. Ada. Rasulullah pun terkejut. Padahal dia sayang benar kat Rasulullah. Tapi hari tu dia tubik satu perkataan. Taballak. Ya Arab kata sebut taballak. Ni marah. Terutama orang Arab Mekah. Ada. Dulu masa mengaji dulu ada sayang-sayang dia sebut gitu. Nak gocoh tu. Taballak ni apa maksud? Celaka orang Muhammad. Rasulullah terkejut. Rasulullah tak jawab balik. Tapi Al-Quran jawab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tu. Baik. Abu Talib. Ni pun mati dalam kekafiran. Wal'ayazubillahi min zalik. Tapi ulama kita ahli sunnah wal jamaah kata dia ni Islam. Semua cuma disebut lagu tu sebab dia berlakon. Dia berlakon depan sepupu dia, Abu Jahal. Abu Jahal pun pak saudara Nabi juga, tapi bukan pak saudara betul lah. Pak saudara sepupu. Pak dia sepupu dengan ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib dengan Abu Lahab. Sayyidina Hamzah dengan Abbas. Dua orang ni masuk Islam. Baik. Ibnu Abbas dia cerita kepada kita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sya'rahu wa kana al-musyrikun yafriquna ru'usahum wa kana ahlul kitab yusdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu muwafaqata ahli al-kitab fima lam yu'mar bihi bi syai'in thumma farqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Baik. Kita perhabis juga amalan ni. Muka surat 32. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan rambutnya terurai ke bahagian hadapan sehingga dahinya. Sedangkan orang-orang musyrik pula merapikan rambut mereka menjadi 2 bahagian, iaitu ke kiri dan ke kanan. Sementara itu ahli kitab pula selalu membiarkan rambut mereka terurai ke bahagian hadapan tanpa belahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka menggayakan diri dengan keadaan ahli kitab sebelum ada perintah Allah Taala untuk berbuat demikian. Kemudian Rasulullah SAW membelah rambut baginda menjadi 2 bahagian. Apa maksud? Peringkat pertama ketika baginda Nabi SAW, kita ni ada 3 agama kita ni Tuhannya sama. Satu agama Nasrani, puak-puak Kristian. Puak-puak Kristian pun kata Allah Ta'ala tu Tuhan juga. Kita orang Islam, kita kata Allah Ta'ala itu Tuhan. Puak-puak Yahudi pun kata Allah Ta'ala pun Tuhan. Tapi dua ni jahat ni. Jangan kata baik pula. Kalau tu sama. Tak sama. Puak-puak Nasrani dia kata Allah Ta'ala ada bini. Puak-puak Kristian ni Maryam, Mary.
Biskut Mary. Dia kata tu. Ada bini Maryam. Tu. Khilaf ulama. Ketika Sayyidatina Maryam mengandung tu, umur dia ada kata 13, ada kata 15, ada kata 16. Mengandung. Allah Taala uji dia. Lepas tu ada anak. Siapa dia? Isa. Ni pok-pok Nasrani. Tuhan sama macam kita, Allah Taala juga. Cuma pok-pok Nasrani ni kata Allah Taala duduk atas langit. Baik. Pok-pok Yahudi lagi diteruk. Pok-pok ni kata kami anak Tuhan terus. Sudah. Bukan kata Maryam tu ya, kami ni anak Tuhan terus. Pok-pok Yahudi jahat ni. Melata Yahudi ni satu dunia dah tak boleh terima dah. Gilah mana pun. Gi Thailand, gi Malaysia kena hambat. Gi Amerika pun kena hambat. Satu video baru ni ada popok Yahudi lalu orang tu duduk jalan kaki, dia tengok Yahudi, dia buh menampar pang. Dua-dua orang lagi. Dua-dua tu nak melawai, dia kodel lagi sakit. Satu dunia dah tak boleh terima dah. Jadi agama samawi di atas dunia ni ada tiga. Yang utama lah. Yang utama tiga. Yahudi, Kristian, Islam. Ketiga-tiga ni Tuhan yang sama, iaitu Allah Ta'ala. Tapi dua agama lagi dia mensyirikkan Allah Ta'ala, melainkan agama Islam. Jadi peringkat pertama baginda Nabi SAW nak tarik pok-pok ni lah, pok-pok ahli kitab ni lah. Bak pok mu nak berbalah dengan pok kami, Tuhan kita sama. Jadi antara cara baginda Nabi SAW nak tarik pok-pok ahli kitab ni, cara sikat rambut pun sama. Tapi kita tengok pok-pok Yahudi. Pok-pok Yahudi dia pok-pok dia bukanlah makan babi. Pok-pok Yahudi tak makan babi. Tapi pok-pok Kristian ni mereka ubah. Baik, tak habis juga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Kita dah langgar masa. Nanti kita ulang balik hadis ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.